Dia tengok line clear dulu. Ui, sini. Duda 3 anak ditahan polis kerana disyaki cuba merakam video kain seorang remaja perempuan baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kajang berkata, seorang wanita berusia 42 tahun mendakwa didatangi seorang lelaki yang cuba merakam video mengaibkan anak perempuannya yang berusia 16 tahun. Difahamkan, kejadian berlaku ketika mereka sedang membuat pembayaran di kaunter dan perbuatan itu disedari seorang lelaki yang menegurnya sebelum suspek menafikan cuba melakukan perbuatan itu terus berlalu pergi. Namun, bertindak di atas maklumat, polis berjaya mengesan dan menahan suspek di sekitar Bandar Kajang serta merampas telefon bimbit milik suspek berusia 48 tahun bekerja sebagai pengawal keselamatan dan suspek tidak mempunyai rekod lampau. Wih, video tu dia record, serius. Umar. Ya, nampak ada video. Budak tu pakai kain biru kan? Yes. Kejap lagi saya tunjuk balik video ni. Bapak pervert sial ni. Yes, that is your face. Okay. Serius sama buat dekat customer service datang. Customer tunggu lagi kan? Okay, memang clear betul muka ni. Okay, tunggu sekejap. Saya recordkan video untuk bukti sekali ni. Dia standby tangan di lelaki ni. Dia tengok line clear dulu. Ui, serius. Kalau aku tumbuk leher kau kan menggeleset tepi tiang tu kan. Di depan abang tu sial dia buat. Tapi tadi abang tak perasan lagi kan? Siapa? Abang yang baju merah. Dia tak perasan. Tapi dia perasan lagi sekali tu yang masa dia kat depan kan? Tu. Tadi dia tak perasan dah. Dia selalu perasan. Jelas tu abang nampak serius.